Radar adalah singkatan bagi Radio Detection and Ranging, adalah sebuah peranti yang menggunakan gelombang elektromagnet untuk mengesan dan mengesan objek dari jauh. Ia berfungsi dengan menghantar isyarat dan kemudian menerima serta menganalisis isyarat yang melantun kembali. Radar kapal adalah sistem navigasi yang menggunakan gelombang mikro untuk mengesan dan menjejak kapal lain, daratan, dan halangan. Ia adalah alat bantu navigasi wajib di kebanyakan kapal. Radar kapal adalah alat navigasi yang membantu kapal mengesan, mengenal pasti, dan menjejak kapal lain serta ancaman berpotensi. Ia adalah bahagian penting bagi kapal tentera laut, pesawat rondaan maritim, dan helikopter tentera laut. Sistem radar kapal tentera laut menggunakan gelombang radio untuk mengesan, mengenal pasti, dan menjejak sasaran dan ancaman di dalam air dan udara. Mereka digunakan untuk pengawasan, navigasi, dan untuk memandu peluru berpandu. Sebuah antena berputar menghantar gelombang mikro dalam sinar sempit di sekitar kapal. Gelombang mikro melantun dari objek dan dipantulkan kembali ke kapal. Radar menjana imej kawasan sekeliling pada skrin paparan. Radar kapal mengesan objek dengan menghantar isyarat radio dan mengukur berapa lama masa yang diambil untuk isyarat tersebut melantun kembali. Komputer radar mengira jarak ke objek menggunakan masa yang diambil untuk isyarat kembali. Radar memaparkan kedudukan dan arah objek pada skrin. Manfaat radar kapal membantu kapal mengelakkan perlanggaran, membantu kapal mematuhi peraturan antarabangsa, dan membantu kapal menavigasi dalam cuaca buruk. Pengelakan perlanggaran, radar menyediakan maklumat jarak dan haluan untuk membantu mengelakkan perlanggaran dengan kapal lain dan daratan. Navigasi, radar membantu kapal berlayar dengan selamat dalam keadaan penglihatan terhad. Analisis keadaan laut, radar boleh mengesan pantulan dari permukaan laut, yang boleh digunakan untuk menganalisis ketinggian, panjang, dan tempoh gelombang. Radar pencarian permukaan, sebuah jenis radar ketenteraan yang mengesan objek di permukaan air. S-band beroperasi pada 2-4 GHz dan digunakan untuk pengenalan dan penjejakan. Radar maritim, sebuah jenis radar awam yang digunakan pada kapal untuk membantu mereka berlayar dengan selamat. X-band beroperasi pada 8-12 GHz dan digunakan untuk kawalan lalu lintas kapal dan navigasi. Radar kawalan senjata digunakan dengan sistem senjata dan peluru berpandu. Komponen utama sistem radar kapal adalah antena, memancarkan gelombang radio dan menerima isyarat yang dipantulkan. Pemancar, menghasilkan gelombang radio frekuensi tinggi. Penerima, memproses isyarat yang dipantulkan. Paparan, menunjukkan gambar radar pada skrin. Unit kawalan, mengawal radar. Unit pemprosesan, memproses isyarat dari komponen radar dan peranti luaran. Antena, memancarkan gelombang radio dan menerima isyarat yang dipantulkan. Pemancar, menghasilkan gelombang radio frekuensi tinggi. Penerima, memproses isyarat yang dipantulkan.
Paparan menunjukkan gambar radar pada skrin. Unit kawalan mengawal radar. Unit pemprosesan memproses isyarat dari komponen radar dan peranti luaran.
Sekian, terima kasih. Like, share dan subscribe.